Yang saya menyampahnya, macam PAS tak faham the hypocrisy of it all. Yang mula berniaga dengan China ni dulunya bangsawan Melayu juga. Mereka juga yang kaya rayanya, kan? Dan perkara itu berterusan sampai habis ke namanya selepas merdeka. Business partner kepada Tan Sri Lim Gotong Genting tu siapa dia? Itu Datuk kepada Datuk Seri Najib. Tan Sri Noah. Orang kuat UMNO. Business partner kepada Lim Gotong. Dapat satu gunung tu, dapat satu genting tu. Kan? Saya faham lah, ini adalah senjata politik yang bagus untuk UMNO dan PAS. Yang saya menyampahnya, macam PAS tak faham the hypocrisy of it all. Sebab selama berpuluh-puluh tahun, PAS bercakap dan berkempen sebiji macam yang aku cakap sekarang ni. Inilah kempen PAS menentang UMNO dahulu. Dan kena ingat, Presiden PAS dulu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni ialah kumpulan-kumpulan yang sebelum itu dicop sebagai sayap kiri tau. Yang menentang bangsawan yang mengawal semua ni. Tup, mari zaman Sanusi, dia bunyi lagi teruk daripada UMNO. The hypocrisy semata-mata untuk mendapat kuasa. Sebenarnya dia betray berpuluh-puluh tahun perjuangan PAS. Kan? PAS dulu paling kurang dia lebih marhain. Dia faham sejarah, kerana sejarah PAS dalam tahun 60-an ke 70-an tu, sejarah itu banyak diwarnai oleh Dr. Burhanuddin Hilmi yang pemikirannya tak beza dengan aku tu, tak banyak. Kalau kau profilkan aku dengan kau profilkan pemikiran Burhanuddin Al-Hilmi, aku rasa tak banyak beza. Kan? So we are basically progressive, anti-establishment progressive, yang anti-feudal. Sekarang PAS jadi parti yang sangat feudal dan dia sanggup memutarbelikkan sejarah PAS sendiri semata-mata kerana sekarang ini it's convenient untuk menunggang isu agama dan juga isu bangsa untuk dia dapat kuasa. Itu saja, kan? Baik.